Akak nak tanya, ada follow tak? Ada, nak tengok sikit. Kita akan masak. Bukan. Dia akan masak sendiri dan dia akan makan. Tengok macam mana. Okey? Adik buka dulu. Pernah tengok tak cube bowl ni? Pernah makan. Pernah makan dah? Wow. Saya ingat tak pernah makan. Makan apa? Yang ramen dengan... So, minat yang mana lagi? Ramen ke tom yum? Ramen. Dia makan pedas, guys. Abang tak nak cakap apa-apa. Adik masak tengok. So, ni kena tuang banyak mana air dia? Bagi paras dia ni. Betul. Tuang sampai paras dia. Dah batuk? Dia kena buat apa? Tutup. Ya. Berapa minit? 20 minit. 15 minit je. 20 minit Maggi tu dia jadi laksa nanti. 15 minutes later. Adik buka dulu. Okay, kita bagi dia kacau dulu. Cuba adik rasa kuah dulu tengok macam mana. Macam mana? Okey. Maggi macam mana? Lembut? Lembut. Suka yang mana satu kalau oden? Yang crispy roll. Selalu orang suka cheese tau. Tapi adik ni suka crispy roll. Kita tengok dia rasa macam mana. So, 1 sampai 10 adik bagi berapa? 10/10. So, korang nak rasa yang sama juga kan? Nak buat macam mana tau? First, follow kita orang dulu. Komen dekat bawah. Korang duduk dekat negeri mana? So, komen paling banyak, kita akan sampai. So, lapar? Buatkan aja. Okay. So, stay tune video.